Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Okey, kali ni kita akan bergerak ke step 2 untuk DIY counter kitchen top. Okey, first kali kita ukur besi. Saiz besi adalah Y10 Y10. Kita akan ukur ikut saiz yang kita dah buat formwork pada step 1 awal. Seterusnya kita akan masukkan besi Y10 ke dalam dinding. Kedalaman yang kita masukkan besi itu adalah lebih kurang 2,5 inci. Yang ni saya gunakan gum X-Bond. Okey, sebelum kita masukkan besi itu, pastikan lubang tu kita dah spray dengan air lah untuk hilangkan habuk dan sebagainya lah. Jadi lubang tu bersih sikit lah. Gum tu akan lebih lekat lagi. Gum X-Bond gum X-Bond. Jarak antara besi adalah lebih kurang 15 cm. 15 cm antara satu. Jadi spacing dia adalah 15 cm. Seterusnya kita akan ikat besi Y10 tadi dengan wire steel lah. Wire steel ni saya beli DIY je dalam dia jual dalam paket plastik. Saya beli dalam 2 paket. Kita akan ikat. Cara ikat dia adalah bersilang lah. Kalau sini sebelah kanan, sebelah sana belah kiri pula, dan seterusnya. Kanan kiri dan seterusnya. Okey, sebelum kita ikat besi tadi, pastikan ada spacing untuk kita letakkan pipe water tap untuk sinki dan hose untuk gas. Saya juga ada sparekan lubang untuk drainkan water air daripada kowe, daripada water filter kowe. Jadi kalau nampak dekat tepi-tepi framework tu ada saya letakkan bongkah kayu sikit untuk bagi spacing pipe air kalau tengok tak bongkah kat framework kayu segi 4 tu ada bongkah kayu sikit, saya letak tepi dia supaya masa kita tuang konkrit nanti ada spacing untuk kita letakkan pipe. Okey, siap sudah kita punya installation steel bar untuk counter top kitchen kita ni. Nantikan video seterusnya untuk langkah-langkah yang seterusnya. Lepas ni kita akan ikat bata dan tuang konkrit. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.